يجعل له عوجا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد. Saya muliakan Fadilatul Imam dan seluruh jawatan kuasa Masjid Muhsinin. Saya hormati pegawai masjid, tuan-tuan guru, puan-puan guru, ustaz-ustazah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Dahulu marilah sama-sama kita beriktikaf, syukur kita kepada Allah SWT hari yang ke-18 kita di bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan masih diberikan kekuatan oleh Allah SWT, kekuatan jasmani dan juga kekuatan hati, kekuatan iman, kekuatan jiwa, untuk kita terus melaksanakan amal ketaatan kepada Allah SWT. Kerana itulah satu-satunya tugas prima ataupun tugas utama kita sebagai hamba Allah yang Allah SWT ciptakan ini. Dan kita syukur kerana diberikan kepada kita ini peluang untuk melaksanakan amal ketaatan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai berbagai keistimewaan. Di antara perkara yang istimewa untuk umat Muhammad ini ialah Allah Subhanahu wa taala gandakan pahala kita. Walaupun amalan yang kita buat amalan yang sedikit, tapi diberikan gandaan pahala yang banyak. Sebab itu ahli Quran mengatakan di antara perkara yang paling senang dapat pahala ialah baca Quran. Satu huruf kita baca Quran, Allah Ta'ala bagi 10 pahala. Buat amal kebajikan di bulan mana pun sama, tapi tak sama dengan bulan Ramadan kerana kelebihan bulan itu. Jadi sebab itulah kelebihan umat Nabi ini Allah Ta'ala beri peluang-peluang yang boleh menyebabkan pahala kita digandakan. Sehingga di dalam hadis Nabi SAW sebut kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'ami'atin dha'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap kebajikan itu diberikan satu pahala dengan 10 kali ganda, sehingga 700 kali ganda. 700 kali ganda itu disebut dalam Quran, masalul ladzina yunfiqun bi amwal masalul ladzina yunfiqun bi amwalihim kamasali habatin. Allah Ta'ala gandakan pahala sehingga 700 kali ganda. Sebab itulah kita dalam melaksanakan amal ketaatan, Allah Ta'ala beri kepada kita pahala-pahala ataupun kebajikan-kebajikan yang digandakan. Ada juga ulama mengatakan kalau buat amalan sunat di bulan Ramadan digandakan seperti mana amalan wajib, dan amalan wajib itu diganda-gandakan pahalanya. Apa di dalam Ramadan juga ada satu malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar, juga malam yang untuk digandakan pahala. Umat Nabi-Nabi yang sebelum ni tak dapat semua benda. Umat Nabi Muhammad kalau nak bertaubat, taubatlah suhah. Umat Nabi-Nabi yang terdahulu kalau nak bertaubat, dia kena terjun daripada tempat tinggi sampailah dia jatuh ke bawah. Bila dia mati, maka dia anggap sebagai dia dah bertaubat. Umat Nabi yang sebelum ini ada setengah tu kalau semayang di rumah tak sah, melainkan semayang di masjid. Kita umat Nabi Muhammad ini kita diberikan keistimewaan wa ja'alal arda masjidan wa tahura, dijadikan bumi ini bersih. Taman pun boleh sujud, tengah padang pun boleh, masjid pun boleh, rumah pun boleh, di musalla pun boleh, di pejabat pun boleh, di tempat kita kerja pun boleh, di tepi pantai pun boleh, di mana saja. Ini yang fenomena baru di satu negeri itu, lepas sembahyang tarawih di tempat lapang, di kawasan yang ada kemah. Buat kemah lepas sembahyang Muhammad supaya budak-budak muda tak galuh dah. Lepas pemakan buka puasa tepi sembahyang di situ, buat tengah padang dan sebagainya.
Tapi kalau di masjid lagi afdal lah. Afdal masjid pun tak sama. Kalau kita sembahyang di masjid kita 2 rakaat, pahala sama lah, tapi dari segi fadilat tak sama. Sembahyang di Masjidil Haram, pahala tak sama dengan sembahyang di masjid. Jadi sebab itulah umat Nabi ni Allah Ta'ala bagi keistimewaan itu. Sebab itu walaupun pendek umur, tetapi kalau berkat dalam kehidupan dia dianggap sebagai panjang umur. Ada juga orang yang umur dia tak panjang pun, tapi dianggap sebagai dia hidup lama kerana dia tinggalkan jariah yang begitu banyak, seolah-olah dia masih hidup dalam kehidupan kita. Sendiri yang dirahmati Allah SWT sekalian, Imam Tirmizi menyebut dalam hadis Rasulullah SAW diriwayat hadis tentang siapa yang baca satu huruf Al-Quran diberikan 10 pahala. Ada dalam sebuah kitab tafsir, Syekh Hamid Zaddah tulis dalam tafsir surah Yasin. Dia kata memang satu huruf Al-Quran dijaga oleh diberi pahala 10 pahala bajikan kalau kita baca. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalih. Maka setiap satu huruf dibagi 10 bajikan. Tetapi dia kata dalam surah Yasin satu huruf dapat 10 pahala, tapi satu huruf dalam surah Yasin dijaga oleh 100 orang malaikat. Maka apa yang kita niat, maka kita akan dapat. Jadi baca Yasin ni apa yang kita niat. Niat nak tulis periksa, dapat tulis periksa. Niat nak selamat, dapat selamat. Niat nak jalan jauh supaya Allah Ta'ala pelihara kita, baca Yasin. Niat nak bagi kawan lega sakit, orang sakit, baca Yasin. Dan setengah orang bila sakit tak pergi baca Yasin, takut mati. Kita bukan minta mati. Dia orang pergi Mekah, orang pergi Mekah, dia doa minta mati di Mekah, kita doa minta bagi selamat. Kita tak tahu mana yang afdal. Lain kali kalau nak mati di Mekah, abang siap-siapkan kami baca Yasin, ya Allah minta dia mati di Mekah. Orang tak doa. Ini belakang kita doa jalan, dia doa jalan ke abang saja. Ada tengah orang dah minta, ya Allah mintalah mati di Mekah. Tak mati pun, pasal doa dia tak mau sejak, Yasin kita sejak ni. Cuaca lima qarak talaha, bagi apa yang kamu niat. Ni apa? Lagi cantiknya kita ikut macam Quran kata, mohonlah pertolongan dengan Allah, wasta'inu bisabri wassalah, dengan sabar dan juga dengan melaksanakan sembahyang. Ulama kata apa yang kita perlu dalam hidup, kalau perlu kata minta doa bagi Allah Ta'ala bagi jadi kita kaya. Sembahyang doa, sembahyang doa, minta doa, minta Allah Ta'ala tambahkan rezeki kita. Kita dalam keadaan gelisah, sembahyang tasbih. Para ulama kata menghilangkan kegelisahan hati, sembahyang tasbih. Kita ada hajat, sembahyang hajat. Tak ada apa lagi. Kita nak supaya Allah Ta'ala beri keselamatan, sembahyang tahajud, sembahyang tahajud. Mintalah pertolongan dengan bersabar dan sembahyang, kerana sembahyang itu dia boleh menyelesaikan berbagai masalah. Kita minta nanda pilihan yang betul, nak masuk universiti ke, nak pergi mata perguruan. Anak-anak kita setengah orang main Minang, seorang tu imam, contohnya lah, seorang tu imam, seorang itu siap. Satu imam tu tua sikit, satu siap tu muda sikit. Tapi satu imam tu nampak hinsab sikit, satu siap nampak tak apa curi. Jadi kita istikharah. Istikharah. Imam Ghazali kata tidak akan kecewa orang yang istikharah. Kan kita baca dulu dalam hadis kursi 40 pilihan hadis kursi itu. Apa yang istikharah tidak akan kecewa dalam soal memilih. Jadi kita sembahyang istikharah, minta Allah Ta'ala bagi pilihan yang terbaik. Ya Allah, kalau seandainya baik bagiku, ya Allah, kau berikanlah. Kalau tak baik bagiku, ya Allah, kau atoklah mana baik. Kita bukan tahu mana Allah Ta'ala nak atok kita. Sebab
Sebab falsafah dalam ilmu tauhid, Allah bukan memberi apa yang kita suka, tapi dia memberi apa yang kita perlu. Jadi yang kita perlu kan? Kita tak perlu kepada bini dua. Contoh anak satu tu ya belah orang tu lah kan dia buat Nabi kan contoh lah. Kan Tuhan bagi apa yang kita perlu, bukan bagi apa yang kita suka, melainkan hak kita suka itu kita perlu. Dalam hidup kita macam tu tuan-tuan. Orang yang ada pengalaman banyak dalam hidup, ingin nak beli rumah, ingin nak beli rumah tu pun elok, tuan rumah tu pun bagi, kita pun ejak dah nak beli, anak dia tak bagi. Alasan dia ialah inilah kenangan kami waktu kecil dulu. Kalau mak nak jual banyak mana kat dia, kami sanggup bayar. Tak jadi beli. Last sekali ada satu orang nak jual rumah di sekolah. Dia tak ada anak. Dia kata hina, dah. Dia tak mau dia jual rumah tu kat kita. Dia tanya orang tu berani berapa? Orang tu agak 54,000. Ambil jadi tahun 2000 rumah sederhana rendah 54,000. Siapa tak mau? Saya ambil. 10 tahun kemudian rumah saya nak beli tu pegang. Isteri saya kata mujur tak beli. Kalau tidak kita pegang. Dah bukan mujur sebenarnya. Kita tak tahu apa yang kita perlu. Allah Ta'ala yang tahu apa yang kita perlu. Macam teringin nak beli kereta. Dia ni elok pula teringin nak kereta teringin sungguh. Kawan nak jual kereta tu pun duk dia kata lagi saya tak berani nak letak harga tinggi lah. Kalau ustaz berani 25 boleh. 25 mahal lagi lah. Lepas tu kawan kita nak kena pergi luar negara, kereta dia tinggal, dia sayang nak bagi ke pokok muda ni, tapi dia tak bawa lah kereta dia pergi masjid. Lah ustaz berani ambil apa? Kereta 13 dia. Okey 13 dia juga 13 tu ke 25 punya jauh. Betul. Bagi kita kereta pun elok. Kawan tu bisyarah universiti tuan. Pasal apa? Pasal Tuhan bagi kat kita benda yang kita perlu. Sebab itu dalam falsafah dia, kalau seandainya Allah Ta'ala tak bagi sesuatu pada yang kita nak, kemungkinan dia tahan nak bagi yang lebih baik. Kan? Dia tak bagi kat kita jadi tu imam. Contohlah kan, minta jadi tu imam, minta bagi. Rupanya dia nak jadi tu putri. Pasal kapasiti kita dia tak sesuai jadi tu imam. Dia bagi lebih baik, dia tahan satu benda yang kita nak, tetapi dia nak bagi benda hal lebih baik. Ataupun dia bagi kepada kita satu ujian yang kecil kerana dia nak alihkan daripada ujian yang lebih besar. Kadang-kadang dia bagi kat kita demam sikit je, lepas tu tak jadi nak pergi ride. Contoh ni kan dia ride motor dia NMAX X-Max dia gaya baru ni lain ada X-Max lah dia kata macam kat saya, sebab saya dah dia seorang ni yang beli X-Max dia pegang ni semua, bukan murah 30,000. Dia bersyuk ke mana untuk kita apa yang ada tahu. Tentu ada yang motor X5 X-Max dia seronok sungguh lah gitu lah. Kerana Allah Ta'ala nak atur supaya kita tak terlibat dengan satu musibah yang lebih besar. Dia bagi kita demam tu kecil kerana dia nak alihkan daripada musibah yang lebih besar. Tuan yang terhati Allah lebih tahu tentang kehidupan hamba dia, sebab dia yang ciptakan kita. Jadi bila kita semayang, kita minta, ya Allah berilah kebaikan padaku ya Allah. Kalau seandainya sesuatu yang aku nak itu baik, berikanlah. Kalau tak baik, ya Allah kau tolonglah. Mana baik itu? Jangan orang tak kahwin lagi ya. Ya Allah, kalau seandainya perempuan yang aku nak tu baik itu, aku berikanlah ya Allah. Kalau tak baik, kau tolonglah mana baik. Ada kalanya tak sesuai dengan kita perempuan yang cantik sangat. Kan? Sebab kita rajin tinggal lebih ceramah, orang kalau di mukmini dah. Jadi pada badankan kita Allah muka kita buka insya-Allah benar kan? Tak sesuai dengan kita Allah Ta'ala. Allah kalau kita minta ke Allah Ta'ala, kita tak pernah rasa kecewa. Jangan rasa kecewa. Sebab itu dalam soal doa. Kan bulan Ramadan ni antara benda yang paling berharga dan juga peluang keemasan. Doa. Dalam sujud kita doa.
masjid kita doa, dalam musafir kita doa. Saya suka keluar musafir jauh sikit tak apa daripada kampung, supaya saya jadi orang musafir pergi ke Pulau Pinang. Kita masuk dalam masjid, kita berdoa dalam masjid. Kita dalam keadaan musafir, kita duduk dalam masjid, kita duduk di bulan Ramadan, kita pula kena pada malam Lailatul Qadar atau malam Jumaat. Allah, terkumpul beberapa ciri mustajab doa, duduk dalam satu masa, dan gelombang yang nak bagi kat kita mustajab itu ada di situ. Tak ada tangan yang minta, ya Allah Tuhan bagilah kat kita. Itu dia kata Allah tu. Doa, jangan tinggal doa, minta doa kepada Allah Ta'ala bagi sesuatu yang baik. Kalau macam dengan Nabi Daud alaihi salam, Nabi Daud ni kitab dia tak terlibat, tak banyak sangat, tak banyak atau tak ada kaitan dengan syariat. Dia lebih kepada doa, lebih kepada zikir. Dia ada doa-doa Nabi Daud yang baik-baik. Dan Allahumma inni as'aluka badanan sabira wa qalban syakira wa lisanan zakira. Doa Nabi Daud alaihi salam. Doa Nabi Daud minta isteri yang baik. Allahumma inni as'aluka zawjatan tu'ayyinuni min amri dunyaya wa amri akhirat. Doa bukan mesti kita minta mustajab. Mungkin minta zaman muda-muda dulu, tapi lah Allah Ta'ala bagi. Kan kita minta nak rumah yang selesa, Allah Ta'ala bagi. Dulu ni pecah, ni bukan kata-kata Allah. Pecah rata-rata, pindah sana, pindah sini. Nak beli rumah tak jadi. Last sekali Allah hantar main, Allah Ta'ala hantar main. Ada orang nak beli rumah tepi masjid, tepi tempat beli belah. Senang, nak apa-apa pergi main. Rumah dekat main. Nak buat 5 biji pergi main. Lepas tu nak apa ni, paha ayam 3 paha. Lepas tu saya pesan pula ke anak saya, paha ayam darah yang belah kanan. Dia pun berni nak cari paha belah kanan. Mana akhirnya tak sama. Tanya ayah macam mana, kita hampa dia betul ingat. Belilah benda pun makan dia. Saja nak tengok budak tu. Macam mak dia pun dia kurang tu tak. Buat gulai ikan gering kuah tenggelam terung. Dia tu fikir macam mana nak pergi tenggelam terung ni, dia tanya tak tenggelam. Kata mak ambul dia pun budak ni. Betul goreng macam mana tu. Minta doa, ya. Minta doa. Allah Ta'ala bagi setelah beberapa puluh tahun, Tuhan bagi ke kita. Jadi dia Allah sekalian, dalam Quran ada banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan doa. Ada setengah orang kutip semua doa-doa dalam Al-Quran. Dalam sebuah keseringan ada orang buat compile dah satu kitab yang berkaitan doa-doa saja dalam Al-Quran. Satu hari dia baca habis semua berkaitan dengan doa-doa dalam Al-Quran. Al-Quran ada doa, Al-Quran ada cerita tentang para nabi. Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran ialah Nabi Musa. Perempuan yang disebut dalam Al-Quran Tuhan Maryam. Laki-laki yang disebut dalam Al-Quran selain daripada Nabi, dia kena suka naik. Zaid bin Harisah, sahabat Nabi yang disebut Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni dia bukan anak angkat Nabi, dia anak angkat Khadijah. Zaid ni asal cerita dia adalah seorang budak yang hilang daripada rumah. Dia keluar daripada rumah, dia tak tahu nak balik. Lepas tu jumpa orang jual. Kita pun kalau boleh jual lah ni, aku buat maka pergi jual orang. Ni dia hilang daripada rumah, dia keluar dia tak tahu nak balik. Ada orang ambil jual, Khadijah beli dia sebagai anak angkat, bukan beli sebagai hamba lah, beli sebagai anak angkat. Maka dia belalah Zaid ni, sehingga Zaid tu umur dia tak silap 5 tahun. Maka Khadijah kahwin dengan Rasulullah. Sebab itu pada ketika dia pergi ke Taif, umur
Zaid bin Harithah 30 tahun. Umur Rasulullah 51 tahun. Mana dia umur 5 tahun Rasulullah kahwin dengan Siti Khadijah. Bila dah kahwin dengan Siti Khadijah, selang beberapa lama keluarga dia jumpa balik, nak beli balik. Itu yang cerita dalam sirah tu. Dia kata kepada keluarga dia, bawalah duit banyak mana pun, aku takkan terima pelawaan dia. Takkan terima duit daripada mereka, kerana aku takkan balik kepada keluarga aku, disebabkan aku duduk dengan seorang manusia yang sangat hebat. Pribadi dia hebat, cakap dia hebat, mulianya tingkah laku dia, mulianya perangai dia, hubungan dia dengan orang, hubungan dia dengan manusia, hubungan dengan Allah. Itulah dia Rasulullah. Takkan gimana itu Rasulullah. Itu yang kita angkat Rasulullah. Kan angkat Rasulullah, angkat Khadijah. Bila Khadijah wafat, Zaid yang kawan dengan Rasulullah, pergi ke Taif dengan Rasulullah, kena tuju dengan batu, susah payah dengan Rasulullah, pergi perang dengan Rasulullah. Sebab itu dalam peperangan Mu'tah, Rasulullah sebut Zaid dulu sebagai panglima perang. Aku lantik Zaid bin Harithah sebagai panglima perang. Kalau syahidnya Zaid, dia kata ambil anak Abu Talib tu, Ja'far bin Abi Talib. Kalau mati Ja'far bin Abi Talib, lantiklah Abdullah bin Rawahah yang jadi panglima dalam tentera Manah dalam perang Uhud. Akhirnya tiga-tiga mati dalam perang Mu'tah. Zaid pun syahid, Ja'far pun syahid. Itulah sekali tak tahu nak pilih, sebab Allah sebut 3 orang kan. Yang orang yang keempat semua tak sebut. Dia pun pilih lah di kalangan mereka. Maka mereka nampak lah ada seorang panglima perang, orang kafir dulu ni, nama dia Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid tu memang tak dilantik jadi panglima perang, sebab dia perang Rasulullah dulu. Perang Badar pun dia ada, perang Uhud pun dia ada. Allah tak lantik lah dia. Orang lantik lah Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni kita tengok dalam sejarah, dia ni hidup sebagai seorang tentera, born to be a soldier. Dia memang hidup sebagai seorang tentera. Dia punya otak dia cepat berjalan. Sebab itu dia tipu dalam perang Uhud mudah aja. Dia suruh tentera-tentera lari pergi ke lain, dia tinggal barang-barang rampasan perang, dia tinggal perempuan-perempuan, empuk tu turun semua, dia diserang naik dekat bukit. Sehingga kan Rasulullah dalam keadaan buta kecil dalam perang Uhud, ada seorang perempuan yang Rasulullah janjikan syurga, nama dia Nusaybah binti Ka'ab, yang dia tahan badan dia supaya semua panah-panah kena badan dia, tak kena Rasulullah. 12 batang panah-panah tembus lengkok dia satu. Asyik Nusaybah ni perasan besar. Ustaz dia kata aku perasan Nusaybah ni besar, kalau tidak 12 batang panah perasan besar boleh. Kalau orang Melayu kena satu ya, boleh tu. Bila dia sembuh daripada sakit dia, Rasulullah panggil wanita yang jadi perisai kepada aku di perang itu. Nusaybah mai jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, ya Allah, engkau masukkanlah wanita ini ke dalam syurga bersama-sama dengan aku. Bukannya masuk syurga lain, syurga bersama-sama dengan aku. Nusaybah macam Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah dia kahwin dengan Ummu Aiman, maka lahirlah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu panglima perang. Itulah pasal apa? Pasal Ummu Aiman walaupun dia janda, Jibril alaihi salam mengatakan bahawa Ummu Aiman itu adalah ahli syurga. Dalam Quran disebutkan seorang lelaki yang bernama Zaid, itu sahabat Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran selama 23 tahun. Quran diturunkan selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surah yang paling panjang dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, 286 ayat. Surah yang paling pendek, Inna A'tayna, surah Al-Kautsar, 3 ayat. Ayat yang paling panjang, surah Baqarah ayat, surah Baqarah yang awal. Satu muka surat itu surah Al-Baqarah ayat 282.
ayat yang kaitan dengan hutang. Kita tengok ni. Ada satu surah yang tidak bermula dengan bismillah. Surah Taubah. Barakah. Ada satu surah yang ada dua bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu di dalam tu ada satu lagi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni. Surah Nabi Sulaiman. Surah Sulaiman tak ada. Surah An-Naml. Surah An-Naml. Surah semua. Ya, surah kaitan dengan Nabi Sulaiman. Dalam Quran ada 5 surah yang memperkatakan tentang binatang, yang nama binatang. Baqarah, An-Nahl, entahlah Quran. An-Naml, Al-Ankabut, Al-Fil. Dan 5. Mereka sejarah mudah menghantar ke mereka. Ada sak-sak, ada kecil-kecil, ada. Hak kecil tu cakap banyak. Dia jawab semua soalan. Ada budak ni terlatih. Tu sudah ada budak mata ni yang kecil-kecil ni. Dia masuk dekat setahun pun dah dapat kat 20 surah. Dia tak apa. Kita di Malaysia mungkin tak jadikan syarat. Macam saya pergi daurah di kawan-kawan yang duduk di negara luar nak jadi imam, syarat dia umur 12 tahun pernah sampai dah 30 surah Quran. Di Nigeria kan, Nigeria ada seorang, Indonesia ada seorang Hasan Basri tu, umur 12 tahun dah hafal Quran. Dahsyat. Muka dia bersih, cakap dia, 3 orang yang Melayu duduk dalam tu, 7,000 pelajar, 3 orang yang Melayu. Saya, lepas tu imam masjid Labuan yang budak sama tu. Hadir semua jadi cakap dengan ayam kan. Orang Nigeria tak cakap Arab, orang Nigeria cakap Perancis. Kita cakap Arab. Bolehlah ambil di Mesir tu, boleh cakap Arab. Ada tu imam tu kalau translate apa tafsir Al-Quran dalam bahasa Perancis. Atau lah apa benda lepas tu. Yang paling banyak nama Nabi ialah Nabi Musa AS disebut dalam Quran sebanyak 130 kali. Nama sewanita dalam Al-Quran Maryam. Nama Maryam. Saya suka nama Maryam. Saya kalau sebut nama saya sebut nama Maryam. Isqala Isa Maryam. Sebut saya Maryam. Saya masa dulu tunggu juga siapa anak darah sesuai nak nikah dengan Maryam. Dia tak main, dia main halil. Terima dulu, lepas tu boleh anak perempuan semua. Terpupuh nama Maryam semua. Bila GNT main tanya, ni barang Maryam. Dia kata tak tahu kat mana. Nampak buka juga, orang tahu barang siapa. Bapak tu, dia tahu barang siapa. Buka dulu, dia buka dah nak kakak kan. Dia pun nama Maryam semua. Lah ni nama orang tak rajin bubuh perempuan. Nama Rahmah. Sebab jualan murah. Jualan Rahmah. Mungkin tak mahu Allah. Dia dah tak mahu. Terus aku nama Rahmah. Aku nama lain tak apa. Sebab Rahmah tu jualan murah. Siap ke Rahmah? Nama Maryam. Jualan murah. Dia sebut nama lain. Nama bubuk lah tak apa. Ada dalam kitab kata antara nama-nama besar yang akan dipanggil awal-awal di padang mahsyar ialah Asia, Maryam, Khadijah, Aisyah. Itu nama besar yang akan dipanggil awal-awal di padang mahsyar. Pihak yang nama Fadilah pun semua tak apa lah. Nanti pun panggil juga. Tapi dia sebut nama-nama besar macam Asia kan. Dalam Quran ada cerita pasal Asia. Asia minta doa supaya Allah Ta'ala lepaskan dia daripada kekejaman Fir'aun. Tak tahulah cerita hikayat ya. Tak ada riwayat cerita hikayat kata Asia ni sebenarnya dia kahwin dengan Fir'aun sebab Fir'aun tu nak nakkan dia sebab dia cantik. Dan yang kedua dia geletak dia dengan cara dia nak bunuh mak ayah dia.
Jadi dia kahwin juga lah, tapi dia minta doa supaya dia diselamatkan daripada kekejaman Fir'aun. Maka Allah Ta'ala gantikan dia dengan iblis yang akan duduk dengan Fir'aun. Jadi Fir'aun hidup masa dia tu Asia, rupanya tak iblis tu. Sehinggalah dia tahu, maka dia siksa Asia. Maka bila sakitnya Asia disiksa, maka Asia minta supaya Allah Ta'ala selamatkan dia lah. Dan cerita yang dicerita dalam kitab kata Allah Ta'ala bukakan pintu syurga supaya Asia tu tak rasa sakit bila disiksa oleh apa ni Fir'aun. Mana syurga ni di antara salah satu benda yang mata manusia tak layak untuk tengok ni mana fana tu kita jadi hilang tu dari dunia ni. Ujung kita tengok nampak puteri syurga lalu balik rumah tengok bini memang tak elok. Kita tengok tak elok. Tengok Allah kawalan memang tak elok. Tengok aku tengok puteri syurga lah. Duk tengok elok-elok. Balik rumah tengok ada rumah tak elok. Macam apa ni Habib An-Najjar dalam surah Yasin. Kisah Habib An-Najjar dalam surah Yasin, ketika mana dia disiksa oleh raja yang taqiyah, ya ittabi'u man la yas'alukum ajran, tu Habib An-Najjar cerita bagaimana dia menyokong golongan-golongan Hawariyun, orang-orang yang membantu Nabi Allah Isa alaihissalam. Tapi akhirnya dia disiksa oleh raja yang taqiyah, raja negeri itu, menteri hati cerita dalam surah Yasin. Ketika dia disiksa, dia diletakkan pada palang salib tu, dia buat ujung apa tu, dia hancur badannya. Pada ketika dia sakit tu, Allah Ta'ala buka pintu syurga, pergi dia tengok. Maka hilang langsung masa sakit dia sampai akhir hayat. Kita ni kalau tak usah tengok lah. Sebab syurga ni bukan satu benda yang kita boleh bayang. Memang sebut dalam hadis kursi, kita tak boleh bayang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dalam Quran juga cerita tentang sejarah isteri Rasulullah. Surah At-Tahrim ayat 5 cerita macam mana Hafsah ni anak Sayyidina Umar. Dia ni seorang yang kuat ibadah, sangat kuat ibadah, tapi mulut dia tak jaga. Dia Rasulullah pesan supaya jangan bocorkan rahsia Rasulullah. Dia pergi cerita ke Aisyah. Aisyah ni bila tahu saja tentang rahsia tu, kita tanya Rasulullah, benarkah Rasulullah apa yang Hafsah cerita kepada aku? Dia Allah Ta'ala turunkan wahyu supaya ceraikan Hafsah, disebabkan Hafsah dia tak jaga mulut dia. Orang perempuan buat amal ibadat kuat tak mana pun, mulut kena jaga. Mulut kena jaga. Carut jangan, kata bodoh kat suami jangan. Kan kalau dia pun bodoh sungguh pun selalu kata kat dia, kata ayah minyak tu tak hati ni bodoh. Bodoh ni tu di mulut. Setiap nak tu dia pun tak apalah, buat macam aku memang bodoh sungguh. Bodoh kenal kat dia. Jangan kata ketahuan. Maka Rasulullah SAW begitu berat hati nak ceraikan Hafsah, disebabkan Hafsah ni memang wanita baik, tapi masalah dia tak jaga mulut dia. Ada satu insiden berlaku dalam cerita sebab nuzul ayat surah Tahrim ayat 5. Mu'minatin qanitatin sa'ihatin abidatin, tu kan. Ayat itu menceritakan Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah, aku gantikan Hafsah yang kau tak susah sangat nak ceraikan dengan puteri syurga, dengan ahli syurga yang ciri-ciri dia begini. Rasulullah menceraikan Hafsah dalam waktu iddah itu. Maka Rasulullah rujuk balik, iza talaqtum nisaa fatalliquhunna bi'iddatihinna, itu rujuk balik Hafsah pada waktu iddah. Diambil balik sebab Jibril kata Hafsah itu adalah ahli syurga. Ambil balik. Dia terlalu. Sebab itu bila cerita bab iddah, ada seorang saintis buat kajian kenapa dalam Islam ada iddah. Ada satu selang masa baru boleh kahwin dengan perempuan yang telah diceraikan oleh suami. Masalahnya buat itu. Masalah kalau berpisah dengan suami,
Isu lusa kita cari dah suami lain, anak-anak keluar main, tengok upah kawan. Rupanya selang masa tu sangat penting dalam soal kekeluargaan. Sebab benih pun tu ada lagi. Sampai 3 kali suci, barulah dikatakan bersih rahim seorang perempuan daripada benih suami dulu. Islam atur elok dah. Dia perlu yang lain. Macam mana Islam ni? Dia nak supaya orang yang bercerai itu 3 kali suci dalam iddah, barulah boleh kahwin dengan satu orang laki-laki lagi. Bila buat kajian, rupanya Quran ni dia bagi satu apa orang kata sepi, satu keadaan di mana manusia ni akan berjaya dalam, kita akan berjalan dalam kehidupan dengan cara yang sempurna, ikut jadi sempurna. Tuan-tuan muslimin dan rahmati Allah sekalian, dalam Quran. Jadi sebab itulah makin hari Quran kalau digaji dia makin jumpa. Yang saintis jumpa tentang kaedah dalam Al-Quran tentang pemakanan yang boleh melambatkan penuaan. Kalau makan kerak, kita akan lambat tua. Iaitu minyak zaitun dengan buah tin. Sebab disebut tentang berapa kali disebutlah dalam Quran, sebut dalam kajian dan ceritalah berapa kali dalam setahun kita kena makan minyak zaitun dan juga makan buah tin. Maka dia boleh menyebabkan proses penuaan tu akan lambat. Jadi dia lambat tua ni awet muda. Macam-macam lah kalau doa-doa laki-laki lah. Kita orang laki-laki ni siapa sakit pinggang baca doa yazidkum quwwatan, itu guru saya tak. Ada seorang tu guru saya atas mayat mahat tu aku lagi dah. Dia sama ni kata guru tak nak mayat mahat. Saya tu guru saya tak nak mayat mahat. Perempuan dia berbeza mayat mahat, dia apa-apa siap-siap dah. Sorry lah nak buat macam mana, aku guru tak bisa mayat mahat. Dia abang kat kita, dia tak nak mayat mahat. Dia ajak kata kalau nak bagi muka berseri baca ayat ni tu macam tu. Tentu buku baca dah. Baca dia dah. Anak baca dah yang nak abangkan tu ni. Dia berdoa dia baca. Ayat yang ke-19 surah Insan dia tak baca ayat. Muka kita akan sentiasa berseri. Berkilau macam mutiara yang berkilau dia dah. Iza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Baik, kalau baca Quran tu macam-macam ada dalam tu. Orang nak bagi puas badan, orang ikut badan. Apa ni orang Nigeria ajak saya. Nigeria ajak saya, dia kata kalau nak pakai minyak wangi, pakai minyak wangi yang kayu tu, pupukkan dengan ni, kosok-kosok bagi panas, tak dihitung satu. Baca doa wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum, dia dah badan kita akan kuat. Tuan-tuan balik try. Kalau tak kuat dengan marahkan dia. Semua ayat-ayat dalam Quran, dalam Quran ni syifa, rahmat. Betul lah semua benda. Kalau dalam hidup kita berteman dengan Al-Quran, sehingga seorang ulama tafsir kata antara mukjizat yang ditinggalkan oleh Nabi, yang boleh kita sentuh, yang boleh kita amal, yang boleh kita kawan dengan dia, Quran. Itu mukjizat yang masih wujud sampai sekarang, yang masih kawan dengan kita. Sekalian yang dirahmati Allah sekalian, cukuplah kuih 10:45. Kita nak beli isyak saja yang boleh kalau sedap. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak pengurusan Masjid Muhsinin, Imam dan seluruh kita kuasa. Mudah-mudahan kita akan teruskan Ramadan ini. Soal raya atau sedikit lah. Raya bila orang kata raya tak jadi. Kalau tak raya, tak apa. Bolehlah tuan-tuan tak tahan nak pergi tengok 6 bulan. Kalau tak nampak 6 bulan, kenapa tak boleh raya? Macam mana tuan-tuan? Setuju tak? Tak setuju tak awak. Kita dalam syariat kita sumu di ru'yatihi wa afdiru di ru'yatihi. Kita nak tengok 6 bulan, kita boleh raya. Jadi kita pergi tahan apa tengok 6 bulan, dia pun tak pergi tengok, jadi tak raya. Kita puasa tu dia ujung tu. Perempuan setuju tak? Tak setuju tak apa kita raya.
perempuan tak sejuk lah, dah beli baju banyak lah Ustaz, tentu bagi tak payah kami nak bawa baju tu nak pakai. Bila nak pakai kan. Ya Allah. Jadi terserah kira lah ayah bila orang kira dia elok dah kalau dengan nak raya 4 nak raya lambat. InsyaAllah lah ya, 1 pada Syawal kita raya. Itu Syawal InsyaAllah. Dengan raya hari lain lah, yang 1 Syawal lah. Jadi maaflah salah dan silap. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum